Alhamdulillah lah, yang ini pun semua yang infak lah. Dulu tak ada bilik. Kat situ je semua anak-anak semua kat situ. Dia ada yang bantu, alhamdulillah lah. Maknanya dia pun selesa lah sikit. Yelah, kan. betul. Dia selesa sikit. Apalah raya haji ni. Apa je lah yang ada. Kita tak payah beria sangat. Itu je lah. Tak ada dah orang nak bantu lagi lah. Mulut-mulut dia kena boleh. Sekarang ni siapa yang dah datang nak makin? Yelah. Tak ada orang nak datang. Kan saya bagi susu, saya tinggal lah sekejap. Pandai-pandai saya main masak lah kan. Tak apa. Kalau dekat sini senang. Nak patah-patah balik. Kalau bawah sana jauh, tempat lain jauh, kerja jauh kan. Sebelum tu memang saya berniaga dekat situ lama juga dengan dia. Tapi itulah dah jadi macam ni, saya terpaksa keluar. Saya cakap dengan suami tu, tolonglah. Dia ada tengah cangkul sikit tepi tu. Kena kat situ kan. Lepas sakit stroke yang terlentar ni. Dia terlentang, saya dah tak boleh buat apa lah tu. Saya kat barang-barang saya kat kedai Faruk tu. Memang susah sebab apa, anak saya yang perempuan kerja cleaner kan. Cleaner sekolah kat kantin. Dekat mana? Sekolah mana? Sekolah kat Melaka. Jauh. Dia duduk sana. Yang perempuan yang seorang nombor 2. Dia duduk belah mana kat Melaka? Melaka dia duduk dekat. Kalau masjid tanah dia dekat sini sikit. Dia ke sana lagi? Dia memang dekat area sana. Okey. Nanti gaji pun tak besar nak tolong-tolong. Yelah. Saya kata boleh. Dia dah macam ni. Saya kena redlaw je lah kan. Apa teh, kita cubalah ikhtiar macam mana, insyaAllah. Ada sumbangan sikit, tak ada banyak. Ada sumbangan sikit. Terima kasih, Raya. Terima kasih.